Cabaran terbesar apabila Perikatan Nasional tidak berada di peringkat kerajaan persekutuan adalah kita tidak ada kelebihan media massa. Kita tidak pegang media massa. Jadi mungkin rakyat di negeri Johor ini tidak mendapat cerita yang sebenar tentang Perikatan Nasional. Tidak mendapat cerita yang sebenar tentang PAS. Bukan setakat itu, media sosial turut disekat. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian, anak-anak muda yang menonton live pada malam ini tahu ataupun tidak, kerajaan Malaysia pernah dapat nombor 1 di dunia. Kerajaan yang paling tinggi minta TikTok padam kandungan dan sekat hantaran di TikTok. Nombor 1 dunia. Tapi hak yang tak best lah. Anak-anak muda takkan nak undi kerajaan yang sekat kebebasan bersuara. Pakatan Harapan minta puji sebab mereka turunkan harga diesel pada musim pilihan raya. Kebetulan bulan Julai harga diesel turun. Kebetulan pula dengan PRN Johor. Sebelum kita puji harga minyak turun, kita tanya dulu siapa yang bagi naik. Boleh jawab hak tu baru kita puji. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, tanggungjawab besar kita sebagai jentera anak muda, pemuda dan wanita muda sekalian adalah sebarluaskan sebanyak mungkin informasi dan fakta. Kita bagi pengundi muda di luar sana mendengar cerita yang sebenar tentang pencapaian Perikatan Nasional supaya mereka mengundi berdasarkan kefahaman dan pengetahuan. InsyaAllah, jangan risau, saya yakin anak-anak muda Johor, bangsa Johor, jika mereka tahu kebenaran, mereka akan undi Perikatan Nasional. Sampaikan kepada anak-anak muda, pengundi muda sekalian, apa yang kami dapat di Kedah, apa yang kami dapat, apa yang rakyat dapat di Terengganu, apa yang rakyat dapat di Kelantan dan Perlis, apabila sahaja anak-anak muda mereka berani membuat perubahan. Cakap pada anak muda bahawa sangat rugi untuk mereka tidak memanfaatkan proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Generasi yang dah lama, yang lebih senior, tak apalah. Berpuluh-puluh tahun daripada zaman merdeka sampai sekarang pilih parti yang sama sahaja. Tapi kalau kita generasi muda ada hak, ada peluang untuk memanfaatkan proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik, untuk memberikan undi sahaja, pun tak gunakan peluang itu, rugi serugi-ruginya. Tak perlu takut. Mak ayah saya undi yang lain, jiran saya suruh undi yang lain, girlfriend saya suruh undi yang lain. Undi rahsia, tak ada siapa tahu undi apa. Undilah Perikatan Nasional, insya-Allah barulah anda boleh nampak perubahan.